Okey, masa yang ditunggu-tunggu dah tiba Okey, so dia nak Dyno Toyota Rush. Okey, ni. Boleh buat katil tidur ni. So sekarang ni kita episod pada kali ni episod kedua. Tukar minyak hitam. Minyak hitam dah tukar. Kita pakai minyak hitam Gulf. Okey. GW. Okey, so minyak hitam yang kita pakai untuk dyno ni Gulf Western 1550. Okey. Okey, so ni adalah intercooler. Intercooler pakai intercooler start. Okey, intercooler start. Piping stainless steel. Bateri pun tukar. Itu hari bateri Kong, tukar bateri baru. Blow off, pakai TL. Okey, ni original Ni Aerospeed original. TL blow off, wastegate pun original. Lepas tu coil, kita tukar coil lain, half cut punya. Yang sebelum ni dia pakai yang local. Jadi dia ada misfire, dia ada jerking. Okay. So air filter, tebuh, banana. Okay. So tunggu apa lagi? Kita dyno lah. Baru nak dyno ni dah jadi gini dah. Terus tercabut. Okay. So pressure jatuh sebab dia tak konsisten tak stable. Dari dua minyak okey, lepas tu minyak lean, minyak okey. Jadi fuel pressure dia jatuh. Tapi dalam keadaan jatuh pun tengok ni geng. 188 top ke 300. Memang kereta melilau ni. Memang tu. Horsepower nak tinggi gila pergi boleh, tapi tak payah. Okay. So kita sambung balik. Kita sambung untuk esok pula. Kita sambung esok untuk kita final. Kita tukar fuel pump.
Lepas tu kita dyno, okay?